Kalau boleh ambil package tanpa makan lah, sebab kan kalau kita nak pergi buat ibadah apa semua senang. Nama saya Ahmad Ashraf bin Muhammad Azman daripada Bacok, Kelantan. Saya ambil package Rahmah. Untuk saya, kalau untuk pergi ke Mekah, Madinah, kalau boleh ambil package tanpa makan lah, sebab kan kalau kita nak pergi buat ibadah apa semua senang. Tak gaduh nak balik ke bilik apa semua. Maknanya kita boleh iktikaf lama kat masjid, dekat Masjid Nabi, Masjid Haram. Itulah. Pengurusan ustaz dan mutawif terbaik, sebab mutawif duduk sebilik sekali dengan saya, dan servis daripada mutawif sendiri pun baguslah. Dan juga daripada Harmoni, yang paling saya suka sekali masa di Raudah lah. Saya dapat masuk 2 kali dekat Raudah, alhamdulillah. Pengalaman dekat Mekah, Madinah, yang paling best time buat nampak di Mekah tu, nampak Kaabah tu lah. Mula first time kan. Di Madinah boleh masuk Raudah, tu lah. Dan tempat ziarah. 10. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Baik. Alright.